Banglo Bukit Senja ini, dia sudah pun lebih 20 tahun ditinggalkan. Dengan gaya rumah yang besar, lebih kurang seakan-akan gaya kolonial, yang terletak betul-betul di atas bukit yang selalu berkabus pada waktu petang. Orang kampung di sekitar selalu untuk mengelak daripada lalu di kawasan itu, sebab mereka kata banglo itu masih ada tuan dia, walaupun keluarga asal daripada banglo itu dah lama pindah, tapi tak tahu pindah entah ke mana. Jadi pada malam itu hujan turun perlahan dan salah seorang pemandu e-hailing, Amir, dia menerima tempahan terakhir ke alamat yang sama, iaitu Banglo Bukit Senja nombor 17. Pada mula dia fikir mungkin ada orang buat parti ataupun tengah syuting di dalam banglo itu. Sebab siapa yang tinggal di dalam rumah banglo yang begitu buruk. Sampai di depan pagar, kabus begitu tebal sehinggakan lampu kereta dia pun susah untuk nak menembusi kabus itu. Tapi di laman rumah itu, Amir ternampak seorang wanita muda yang berdiri sambil memegang payung untuk memayung diri dia. Baju kurung dia yang basah, rambutnya melekat di pipi, tapi dia tetap mengukir senyuman yang lembut. Dan wanita itu berkata bila Amir sampai, "Terima kasih abang, saya orang yang terakhir," kata dia perlahan. Dan wanita itu terus masuk ke dalam kereta Amir. Dan sebaik saja dia memasuki ke dalam kereta itu, secara tiba-tiba bau bunga kemboja memenuhi ruang kereta itu. Cukup wangi bau dia, tapi Amir buat tak tahu pada mulanya. Amir cuba untuk bersembang dengan wanita itu, tapi wanita itu hanya jawab dengan ringkas. Sebaik saja selepas itu, dia suruh Amir berhenti betul-betul di halaman pintu masuk rumah banglo yang gelap itu. Walhal dia baru saja naik kereta, tapi dia minta berhenti dekat situ. Jadi Amir ni rasa pelik, kenapa wanita ini berhenti dekat situ. Dan Amir tak fikir apa-apa lagi, Amir pun berhentikan kereta dia. Dan sebelum turun dari kereta Amir, wanita itu sempat untuk hulurkan duit sebagai tambang, kata dia, walaupun dia hanya menumpang dari pintu rumah sehingga ke pintu gate depan. Duit itu agak basah dan sejuk, macam baru yang dikutip dari tebing sungai. Dan perempuan itu sempat juga berpesan kepada Amir, "Abang, kalau abang dengar orang panggil, abang jangan jawab," kata perempuan itu sambil menunduk. Amir hanya mengangguk dengar kata-kata perempuan itu. Dan bila wanita itu berjalan masuk semula ke dalam banglo dia, lampu lama di dalam banglo itu tiba-tiba menyala satu demi satu dari dalam, seolah-olah dia macam menyahut ataupun menyambut kepulangan seseorang. Amir nampak benda ni berlaku depan mata dia. Dan ketika Amir nak berpusing balik ke kereta dia, tapi dia terdengar satu bisikan halus memanggil nama dia dari arah kebun yang terletak di belakang banglo itu. Amir. Secara tiba-tiba Amir teringat pesan wanita itu. Dia tak menyahut panggilan itu. Sebaiknya dia diam. Dia terus menunduk dan dia terus berjalan menuju ke dalam kereta dia, menuju ke kereta dia. Tapi dari hujung mata ni, Amir ternampak wanita yang sama berdiri di tepi pagar dalam keadaan basah dan senyum. Sempat lagi dia senyum, tapi kali ini wajahnya terlalu pucat dan mata hitamnya pula hitam pekat seperti dua lubang kosong. Dan dalam keadaan ketakutan, Amir terus berlari dan masuk ke dalam kereta.
dan Amir terus tutup pintu kereta dan dia terus memecut turun daripada bukit tersebut. Dan apabila dia tiba di bawah, dia cuba buka aplikasi e-hailing. Dia nak semak siapa profil pelanggan yang dia hantar tadi, yang dia cuba ambil tadi. Tapi yang keluar dari paparan skrin handphone dia berwarna merah, iaitu tempahan batal. Pengguna ini telah lama meninggal dunia sejak tahun 1998. Amir tengok duit tambangnya semula yang wanita itu bagi. Yang pelik, itu bukan duit ataupun bukan wang kertas, tapi daun pokok yang dah pun mati. Ianya masih basah dengan air hujan. Apabila ianya melihat, Amir terus membuang semula daun itu. Jadi sejak pada malam itu, setiap kali Amir lalu berhampiran Bukit Senja, telefon dia akan berbunyi dengan sendiri, dan pada skrin di telefon dia akan muncul mesej yang sama. Abang boleh ambil saya masih belum balik. Itu mesej yang terpampang di skrin telefon.